Hari ni kita nak review sebuah jam smartwatch AMOLED. Smartwatch, nampak tu? Oh, cantik lah kotak dia. H57. Okay, yang ni dia kata ada ChatGPT sekali. Lepas tu apa lagi ni? Dia ada rotating dial dengan extra strap kat dalam dia. So dia punya function, dia ada spot, dia punya high definition, dia ada rotating, dia ada AMOLED screen. So color dia ada dua jenis, satu hitam, satu lagi silver. So aku ambil yang silver ni sebab apa? Sebab color dia lagi cantik. Kalau hitam ni dia hitam je. Okay, so kita tengok dulu apa yang kita dapat. Okay, so dia datangkan macam ni lah. So kita dapat dia punya jam ni. Lepas tu accessories dia. Okay, kita dapat dia punya charger. Charger dia jenis magnetic ya. Magnetic dia ni. Okay, jenis magnetic dia punya charger. Okay lah, bagus lah, senang. Lepas tu dia ada tempat, sebab dia ni jam dia punya strap adalah besi. Jadi dia bagi sekali pemotong tali dia. Okay, ni pemotong tali dia. So dia strap, lepas tu dia extra strap lah. Ini extra strap. Ni yang getah punya. Lepas tu dia punya, okay, dah habis. So ni tak penting. So nak tengok jam dulu. So jam dia ni dia datangkan macam ni lah. Okay, dia memang dia mula-mula sampai tu memang tak kena charge dulu. Sebab dia dah tulis kat situ. Nampak tak? Please make full charge before use the smartwatch. So kena charge dulu. Buka ni. Okay. Screen dia ni tak tahulah screen ni jenis apa. Sebab takut yang jenis apa. Cepat bercalar ke apa tak, tapi tak tahu. Sebab dia nampak macam gelas tau. Tapi tak tahulah gelas betul ke apa ke. Tapi jaga-jagalah. Itu je lah, takut bercalar yang sayang lah. So dia punya rotating dial ni boleh tengok ni. Okay, dia punya dial dia ni boleh, contoh kita nak tukar, kita boleh pusing je, nampak? Pusing boleh tukar muka jam ni, nak pilih yang mana satu. Memang style lah nak tukar dia punya ni kan. Nampak? Macam-macam jenis ada. So pusing je ni, dia punya rotating dial ni. Nanti dia akan macam-macam. Okay. So function dia, dia tak penting benda tu. Function dia. Okay, lagi satu lupa tunjuk. Strap dia ni jenis macam ni macam jam besi biasa. Yang jenis tekan ni, yang klik ni. Memang selesa lah. Siapa yang suka pakai jam besi tu memang selesa. Okay, kita pakai terus. Okay. So kat sini boleh tengok. Okay, dia punya function dia boleh tengok dalam ni ada. Dia ada activity. Ni semua ni kena connect dengan Away Fit. Dia punya software dia. Okay. Dia ada sleep. Dia ada heart rate. Phone call biasalah. Exercise ni ada banyak jenis dalam ni. Semua nak apa? Nak detect nanti. Semua boleh tengok melalui dia punya apps tu lah. Dia akan detect lah berapa banyak exercise semua kan. Dia ada stress. Okay, stress ni contoh kan. Dia boleh check stress tu. Ni kita buat test. Contoh. Tapi lama sikit lah nak tunggu ni. Dia nak untuk dia baca semua tu. Tapi dia akan bagi tahu lah berapa stres. Dan benda ni bila connect dengan phone, dia akan record kita punya stres tu berapa banyak. Lambat nak tunggu. So ada blood pressure. Dia akan check. Dan setakat ni check, dia almost there lah. Tak ada lah kata accurate sangat kan. Tapi dia almost there. Lebih kurang. Okay. Lepas tu dia punya screen ni boleh boleh setting lah berapa lama nak. Ni macam ni 5 saat je sebab tu dah cepat. Lepas tu dia ada weather, blood pressure, oksigen darah, message. Message boleh baca WhatsApp boleh keluar notification, boleh baca sekali. Okay, shutter. Shutter ni untuk kalau nak guna bila connect dengan phone nanti nak guna shutter, boleh guna kat sini juga shutter. Lepas tu ada AI voice. Ni semua ni dia connect dengan dia punya apps lah. Ada alarm, stopwatch. Semua ni find phone pun boleh. Ni ada yang baru ni, dia ada AI sekali ada GPT sekali, semua ni boleh guna. Ni pakai voice je. Kita ada setting. Okay, dalam setting dia ni boleh setting lah jam tu nak apa semua kan. Phone call macam mana semua, sistem. Ini boleh tengok nanti lah. So lagi satu, dia punya muka jam ni bukan kata limited yang ni saja tau. Dia dalam apps nanti kita boleh download lagi yang lain-lain. Okay, jenis lain. Lenguh pula pakai macam ni. Buka balik. Okay. So boleh pilih lah nak muka jam macam mana ni. Ini adalah yang dalam ni. Tapi dalam apps tu boleh lagi nak download lain lagi lah. Dan lagi satu, let's say dia padam.
kan. Kita nak tengok phone tu, dia boleh detect kita punya tangan lah. Bila kita dah angkat tangan, dia akan nyala. Okay. Tapi dia lambat sikit lah. Tapi okey lah kan. Untuk jam yang berharga murah macam ni. So boleh carilah Huawei H57. Okay, H57. Siapa yang nak beli, memang boleh beli yang ni. Okay, memang terbaik lah. Kalau suka yang silver, boleh dapat dia punya ring warna biru. Tapi kalau ambil hitam, dia benda hitam semua. Okay. So bateri semua nampak. Dia interface jam ni kan, nampak bateri semua ada semualah. Itu semua boleh tengok nanti. Okay, so itu saja untuk review kali ni. Bye.